Jom teman saya buat sambal ayam goreng edisi Ramadan. Mula-mula sediakan bahan untuk kisar. Lepas ke semua kulit bawang. Sepi penuh dekat caption bawah dah. Lepas tu cuci bersih lah. Potong kasar bawang tu. Next masuk ke semua bawang tu dalam blender. Jangan lupa letak lada kering kisar juga dan air secukupnya. Untuk memudahkan nak blend nanti. Kisar sampai lumat. Next sediakan kuali dan masukkan minyak secukupnya. Dan panaskan minyak. Masukkan ke semua bahan blend tadi. Lepas tu masuk air dalam blender, masukkan dalam kuali. Saya masak air dalam blender sebabnya tak nak membazir bahan kisar tu. Pecah sebati dan bagi sambal tu pecah minyak. Bila pecah minyak, masukkan air pula. Pergi pecah minyak kali kedua. Buat gitu sebabnya nak bagi sambal betul-betul masak. Bila sambal dah pecah minyak kali kedua, masukkan nisel dan garam secukupnya. Kacau sebati sampai nisel larut dan bagi sambal tu pekat sedikit. Bila sambal dah pekat macam ni, tutup api. Kita goreng ayam, kuali yang lain. Panaskan minyak. Bila minyak dah panas, goreng ayam sampai ke perangan dan angkat. Masukkan ayam yang kita goreng tu dalam sambal, gaul sampai sebati, dah siap. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.